Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam ringkas 8 pagi. Seorang pesara kerajaan mengalami kerugian melebihi RM1 juta selepas menjadi mangsa penipuan pelaburan. Mangsa, seorang lelaki berusia 67 tahun, dipercayai terjerat dengan sindiket terbabit selepas berkenalan dengan seorang wanita melalui Facebook pada penghujung Ogos 2025. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, suspek telah memperkenalkan satu pelaburan saham dikenali sebagai Dek Pro. Menurut beliau, mangsa melakukan 28 transaksi pemindahan wang ke dalam 7 akaun bank berbeza bermula 8 Oktober hingga 24 Disember 2025. Kes disiasat bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara, sebat atau denda jika sabit kesalahan. Di Bau, Sarawak, polis menahan 8 individu yang disyaki terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Ketua Polis Daerah Bau, Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman berkata, operasi berkenaan dijalankan oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Bau di beberapa kawasan tumpuan, iaitu Kampung Peninjau Baru, Kampung Peninjau Lama, Kampung Kopit dan Kampung Pelaman Sega. Kesemua suspek ditahan selepas didapati memiliki satu paket plastik putih Lutsina yang mengandungi ketulan kristal disyaki dadah jenis syabu. Hasil saringan awal ujian air kencing mendapati kesemua suspek positif dadah. Luar negara, sekolah-sekolah di kawasan terjejas akibat bencana di Sumatera Utara dijangka menyambung semula aktiviti pengajaran dan pembelajaran hari ini. Menurut pihak berkuasa Indonesia, lebih 95% sekolah diisytiharkan bersedia meskipun masih terdapat kerosakan susulan banjir dan tanah runtuh. Dalam satu kenyataan, Menteri Pendidikan Rendah dan Menengah Indonesia Abdul Mukti berkata beberapa sekolah akan beroperasi di bawah pengaturan sementara, termasuk mengadakan kelas di dalam kemah, manakala yang lain masih dalam proses pembersihan. Akhir sekali, pasukan penyelamat Indonesia menemukan mayat jurulatih pasukan bola sepak wanita Valencia semalam. Selepas lebih seminggu, kapal pelancong yang dinaikinya terbalik berhampiran Taman Negara Komodo. Fernando Martin ditemukan kira-kira 2.1 km dari lokasi kapal KM Puteri Sakinah susulan penemuan lebih awal seorang anak perempuannya. Menurut pihak berkuasa Indonesia dan laporan media Sepanyol, ketika kejadian, Martin sedang bercuti bersama isteri dan 4 anaknya sebelum kapal pelancong itu mengalami masalah di perairan Pulau Flores. Isteri Martin dan seorang lagi anaknya terselamat dalam kejadian itu, manakala 2 lagi anaknya masih hilang. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.